Oleh kerana tiada warta ataupun tindakan kerajaan negeri untuk membatalkan MAS itu, maka tuan-tuan dan puan-puan masih tuan tanah ni. Itu bukan saya kata. Ini adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang paling tinggi di negara ni. Dalam tahun 2007, Mahkamah Persekutuan telah pun memutuskan bahawa kalau tanah itu adalah tanah Rizal Melayu, maka sehingga dan jika kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan membatalkan status itu, sehingga itu ia kekal sebagai harta milik tuan tanah. Itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tak ada siapa boleh challenge, kerajaan pun tak boleh challenge. Itu adalah undang-undang. Apa yang berlaku dalam kes ini bermakna apabila tanah tu diambil melalui Akta Pengambilan Tanah 2021, status tanah tu tak berubah. Dia